Salam Malaysia Maitan. Pada 26 dan 27 April 2025, UTM telah mengadakan Karnival Jom Masuk You bagi Zon Selatan tahun 2025. Terdapat banyak aktiviti yang menarik, antaranya cabutan buah, virtual reality, pameran dari IPD, dan banyak lagi. Okay, Assalamualaikum. Sekarang ni anda berada di Jom Masuk You di UTM. Karnival ni ada 60 buah universiti, iaitu dari IPTA, IPTS yang berkampung di sini selama 2 hari, iaitu daripada pukul 8 pagi hingga 5 petang. Okey, dekat sini adik-adik boleh boleh jalan-jalan ataupun cari target untuk masuk universiti. Dekat sini pun juga ada juga UPU online. Jadi adik boleh tahu, cari informasi macam mana nak masuk universiti. Kat sini kita boleh ajar lah. Dan jangan lupa selama 2 hari di Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM pada pukul 8 pagi hingga 5 petang. Okey, nama saya Hasbullah Samsudin dari Universiti Pendidikan Sultan Idris. Jadi soalannya, apakah yang menarik di booth ini? Okey, apa yang menarik di booth ini? Okey, di UPSI kita tawarkan 13 program diploma dan 51 program degree. Sarjana muda lah. Sarjana muda pula kita tergolong daripada sarjana muda pendidikan dan sarjana muda bukan pendidikan. Sebab UPSI adalah satu-satunya universiti pendidikan yang ada dekat Malaysia ni lah. Kita universiti yang berfokus kepada pendidikan. Okey, di UPSI pula kita adalah satu-satu universiti yang ada pusat bowling sendiri. Kalau tengok kat sini, kita memang ada pusat bowling sendiri yang baru dilancarkan pada tahun inilah. Kita ada hotel juga dan kita ada macam-macam. Ada UPSI Adventure Park dan tempat-tempat menarik. Dan kita akan launching pada tahun ini juga untuk UPSI Glamping Park. Apakah program-program yang menarik di USIM? Okey, di USIM kita ada menawarkan dekat Jom Masuk You Zon Selatan Melaka ni, kita ada menawarkan program-program asasi, iaitu kita namakan di USIM adalah program Tamhidi dan juga program-program sarjana muda lah. Untuk program-program asasi iaitu Tamhidi, kita ada 4 program yang utama, iaitu Tamhidi Syariah dan Undang-Undang, Tamhidi Muamalat, dan juga Tamhidi Sains Perubatan, dan juga Tamhidi Sains Fizikal. Kami adalah dari UPU. So untuk pada pagi ni kita berada di UTM, Dewan Chancellor bersempena dengan Jom Masuk You Zon Selatan di UTM. So saya jemput adik, beramai-ramai adik dan juga sesiapa saja yang melihat video ni, mungkin adik daripada calon lepasan SPM ataupun lepasan STPM setaraf.
So datang ke sini dan boleh dapatkan sebanyak mungkin maklumat berkenaan dengan kemasukan ke universiti awam dan juga mungkin universiti swasta yang menjadi pilihan adik-adik. Terdapat banyak program-program yang ditawarkan di sini yang mungkin menjadi pilihan adik-adik, mungkin kecenderungan ataupun minat adik-adik pada masa hadapan. Selalunya pelajar yang baru lepas SPM ni kebanyakan tak tahu macam mana nak apply, macam mana syarat-syarat yang diperlukan. Datanglah sini, sebab sini kita orang akan guide lah. Boleh tanya mana-mana booth universiti ada nak, dia akan tanya, dia boleh tahulah syarat-syarat macam mana nak apply, macam mana nak, apa syarat yang diperlukan. Daripada sini saya belajar, bukan belajar lah, boleh tahu bidang apa yang saya nak masuk. Saya juga dalam ni saya boleh cari dia punya bidang-bidang semua. Okay. Sekian saja liputan daripada saya, Hawa Ashikin melaporkan untuk TVPSS TBSS.